Kursia. Maka adalah dengan ini ingin mengisytiharkan bahawa tarikh pulang bermalam bagi anak-anak syurga Kolej Tunku Kursia sempena Hari Raya Puasa adalah pada hari Jumaat 5 April 2024. Apa lagi? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum Razak. Salam. Nak tanya, tahun ni awak raya? Ada je kan dekat kolej macam biasa? Ada je dekat kolej macam biasa. Tak, bukan apa. Ada seorang form 4 ni. Okey. Nama dia Eliana. Oh, Eliana. Setiap tahun dia memang raya dekat sini. Tahu Saya tu? yang jaga. Parent dia selalunya raya kedua baru dapat cuti dan ambil dia balik. I see. Tapi sepatutnya tahun ni dia tak raya dah kat kolej. Okey, Parent lepas dia tu? pun cakap tahun ni boleh jemput. Tu yang saya dengar, saya teruslah book tiket flight balik kampung. Faham? Tiba-tiba si Eliana ni bagi tahu tak balik pula. Oh. Parent dia kata raya kedua baru boleh jemput. I see. Tu saya nak minta tolong dengan Razak. Tengokkan Eliana tu masa raya pertama nanti. Boleh. Okay. Saya ada masa malam raya je. Tak apa. Nanti awak jumpalah dia ya. Alright. Borak-borak dulu, tanyalah apa-apa. Kesian dia. Boleh. Dah 4 tahun dah raya di kolej. Tolong ya Razak. Boleh, tengah saya jumpa dia. Terima kasih banyak. Okay, bye. Assalamualaikum. Cikgu, ni Eliana form 4 saya dah bawa. Eliana. Cikgu. Tadi cikgu ajar saya RM3.50 kan? Okey, RM3.50 tu saya janji besok. Betul cikgu? Serius? Cikgu janji cikgu. Betul. Okey? Okey. Tu nampak tangga. Tangga, banyak tangga cikgu. Pergi tangga hujung tu. Bye. Saya nak cakap dengan Eliana. Ya, cikgu. Raya kolej lagi tahun ni. Tapi kali ni ustazah tak adalah dengan awak pagi raya. Pagi raya awak belajar matematik dengan saya. Adalah gurau je. So, iftar tadi macam mana? Okey tak sedap? Orang cakap iftar dekat dewan makan ni memang best of the best. Yang paling tersedap lah antara semua. Boleh lah cikgu. Macam biasa. Nasi, ayam. Nasi dengan ayam. So, by the way, raya tahun ni awak raya dekat mana? Awak raya kat belah ayah awak ke raya kat belah mak awak? Kalau kata saya nak kata, saya tengok kalau kat belah ayah ni dia lagi meriah. Sebab adik-adik ayah tu dia Saya dari tingkatan 1 lagi. Hari raya pertama, saya dekat kolej ni. Jadi, saya rasa saya dah biasa dah raya dekat sini. Jangan sedih ke? Janganlah sedih. Awak dah kumpul dah pun. Awak dah ada banyak dah masa dekat sini. Takkan dia kena Cikgu! Cikgu ni dah kenapa? Cikgu tak rasa excited ke? Nak balik kampung, jumpa semua orang, jumpa family. Tapi, kita ni yang tersekat dekat sini, cikgu tak rasa apa-apa ke? Saya setiap tahun tengok semua orang balik kampung. Saya tengok cikgu ni setiap tahun raya dekat kolej. Cikgu tak ada family ke nak jumpa? Ke family cikgu yang tak nak cikgu balik? Oh yelah, sebab cikgu sibuk sangat sayang kolej ni, kan? sebenarnya nak balik. Tapi dah tanggungjawab kan? Nampak macam mana? Awak ada sini takkan saya nak biarkan awak orang. Cikgu ni tak lah. Saya minta maaf. Terima kasih cikgu. Hari ni Hana nak pergi murtabak. Papa nak apa? Cepat tau, kalau lambat nanti
bikin Mama marah. Okay, bye. Love you. Mana Mama ni? Dah pagi raya dah. Memang tak nak ambil ke? Nana, ni jom makan. Ni Dewan Makan ada buat untuk kita ni. Bayangkan, pagi raya Dewan Makan buatkan. Special punya. Nanti diorang reply lah tu. Awal lagi. Oh, by the way, nanti saya nak bawa awak ziarah Samuan boleh? Kita pergi beraya lah kiranya. Boleh? Betul? Betul? Ya. Dalam skala 1 sampai 10 betul? 100 saya bagi. Papa, cantik kan baju raya Hana? Mama yang pilihkan. Untuk Papa pun ada. Yang ni. Tapi, Hana lah yang pilihkan. Thank you tu Papa belanja. Hana sayang Papa sangat-sangat. Muah! Love you. Cepatlah. Ish! Kiki, sorry. Jomlah. Perkenalkan, ni Hana. Dia anak saya. 5 tahun lepas, dalam sekelip mata je Tuhan tarik 2 orang yang saya sayang. Kalau Hana masih ada, mesti dia sama bahaya macam awak. Setahun muda sikit kot. Tapi tak apalah kan, takdir Tuhan. Dia tarik 2 orang yang saya sayang diganti dengan 750 orang setiap tahun. Inilah tempat saya pulang. Selalu kalau pagi raya saya datang sini. Seakan-akan saya masih ada dia. Tapi dekat sini dia tak best sangat. Sebab kalau saya bercakap tak ada siapa reply. Cepat sikit please. Cikgu ni boleh lah. Cikgu kaki panjang. Cepat. Sebelah. Macam-macam lah. Papa, Hana love you more than anything. Thank you Papa, jadi Papa yang terbaik dalam dunia ni. Hana janji bila Hana besar nanti Hana akan balas balik semua jasa Papa. Papa janji dengan Hana, jangan tinggalkan Hana dengan Mama tau. Hana sayang Papa. Papa tak pernah tinggalkan Hana dengan Mama. Selalu Papa datang sayang. Buat dari mana ni? Pelik je. Welcome to tempat paling legend. Rumah bonda? Ya betul cikgu ni. Betul lah. Tahu tak? Setiap kali raya bonda ada je dekat sini. Kalau dia boleh berbuka dengan awak. Subhanallah, dengar suara daripada tadi lagi tak nak masuk ke apa ni? Nak bonda kita ajak. Jom selamat Hari Raya. Selamat Raya bonda. Batin. Selamat Raya Batin bonda. Ya Allah, terima kasih lah. Jadi pejabat kepada Ellen. Elena. Tak nak raya ni. Ada bonda. Ini dah. Anak duduk lagi kat sana. Salam. Meh. Selamat Raya bonda. Dah solat semua dah kan tadi. Selamat Hari Raya. Kesiannya. Jom. Tak sangka aku raya kat sekolah lagi tahun ni. Tapi kan, bila fikir balik, tak seteruk mana pun raya dekat sini. Raya bukan semestinya kat rumah dengan keluarga. Kadang-kadang, keluarga tu bukan sahaja tentang pertalian darah, tapi tentang orang yang ada dengan kita sewaktu susah dan senang. Dulu, aku selalu fikir, kalau tak dapat raya dengan family, maknanya tu bukan raya. Tapi, tengok bonda, Cikgu Razak, semua orang pun cuba buat yang terbaik untuk aku. Mungkin raya bukan tentang tempat, tapi tentang perasaan. Waktuku masih di
di syawal hening